Assalamualaikum, nama saya Muhammad Aiman Bersaudi, nombor matrik C23A1040. Hari ini saya akan membentangkan laporan refleksi individu bagi kursus SCM 3123 Repository. Video ini akan memfokuskan kepada proses dokumentasi artifak, kapak bincang manis, melakumi pengalaman saya di lapangan, cabaran yang dihadapi, serta cadangan untuk penambahbaikan pada masa hadapan. Okey, pengenalan. Kapak bincang manis merupakan artifak warisan yang melambangkan kehebatan seni pertukangan tradisional masyarakat di Pasir Mas, Kelantan. Ia bukan sekadar objek fizikal, malah merupakan gabungan unit pengetahuan, kemahiran pandai besi dan nilai budaya setempat. Pendokumentasian artifak ini penting bagi merekod teknik pembuatan dan sejarahnya agar tidak hilang di telan zaman. Proses dokumentasi artifak kapak bincang manis merangkumi pengalaman saya di lapangan, cabaran yang dihadapi, serta cadangan untuk penambahbaikan pada masa hadapan. Okey, seterusnya ialah pengalaman lapangan di Pasir Mas, Kelantan. Untuk konteks sebenar, lawatan ini penting kerana ia memberi pendedahan langsung yang tidak boleh didapati hanya melalui rujukan bertulis tetapi melalui pengalaman yang dilalui. Pemerhatian teknik, saya berpeluang melihat sendiri bagaimana bahan mentah dipilih dan teknik tradisional digunakan oleh pandai besi tempatan. Dan untuk penambahan, pembuatan bilah memerlukan 7 jenis besi yang berlainan. Okey, melalui aspek sosial, secara peribadi, perjalanan bermotosikal selama 45 minit ke lokasi bersama ahli kumpulan telah membina semangat kerjasama yang luar biasa di mana kami saling menjaga keselamatan antara satu sama lain sehingga sampai ke rumah sewa. Kami juga berkolaborasi dengan senior untuk memastikan data yang diambil adalah tepat. Okey, seterusnya adalah cabaran semasa perolehan. Kualiti seni cabaran utama adalah menilai kehalusan seni pada bilah dan memastikan imbangan berat kapak adalah mengikut spesifikasi tradisional yang betul. Kami juga menggunakan komunikasi dan runding harga. Saya sebagai pelajar bahawa kita memerlukan ilmu teknikal pertukangan besi supaya dapat melakukan rundingan harga yang adil dan menghargai kerumitan tukang tersebut. Kerana pembuatan kapak bincang manis memerlukan kesabaran. Oleh itu, kerana buatan tangan yang mempunyai jiwa semasa proses pembuatannya tidak boleh terburu-buru dan memerlukan pengurusan masa yang baik antara pembeli dan pembuat. Okey, seterusnya ialah cabaran dokumentasi di UMK. Untuk logistik, semasa perjalanan pulang, kami sangat bimbang tentang risiko kerosakan pada hiasan halus kapak akibat gegaran ataupun kelembapan cuaca. Oleh itu, kami ada sedikit tentang teknik kualiti borang di makmal warisan. Tugasan mengisi borang inventory kami bahagikan kepada beberapa bahagian untuk kami semua merasai. Kerana kami perlu mengenal pasti dan menggunakan istilah teknikal yang tepat untuk setiap bahagian kapak. Dan ketetapan ukuran semasa aktiviti melukis dan mengukur, kami perlu sangat teliti menggunakan angkut vernier bagi memastikan skala yang dilakukan adalah tepat untuk rujukan pada masa hadapan. Okey, ini adalah borang pertama iaitu Acquisition Proposal Form, borang cadangan perolehan. Borang ini digunakan untuk menilai sama ada sesuatu artifak seperti kapak bincang manis layak dibeli berdasarkan misi muzium atau galeri, keutamaan koleksi, kesahihan hak milik dan ketersediaan dana. Kerana borang ini penting. Contoh, ini adalah borang yang kami isi untuk kapak bincang manis yang kami dapat di Pasir Mas, Kelantan. Okey, yang kedua ialah Acquisition Form, borang pendaftaran.
Borang ini berfungsi sebagai rekod rasmi untuk mendaftarkan artifak ke dalam koleksi tetap, universiti, muzium ataupun galeri dengan mencatat kaedah perolehan melalui pembelian, tarikh, harga serta sejarah asal-usul provenance objek tersebut. Ini penting kerana kapak pinjam manis kami dapat dengan harga RM80 dan kami dapat lagi satu kapak pinjam manis secara pemberian ataupun hadiah. Okey, borang ketiga iaitu Condition Report Form, laporan keadaan. Borang ini sangat penting kerana ia berfungsi untuk mendokumentasikan keadaan fizikal artifak secara menyeluruh bagi tujuan pemeliharaan. Dalam kes ini, kapak pinjam manis dilaporkan berada dalam keadaan yang sangat baik, excellent. Condition Report Form sangat penting kerana untuk merekodkan keadaan semasa perolehan artifak untuk memudahkan pada masa hadapan untuk meneliti. Okey, borang akhir sekali iaitu Catalogy Worksheet, lembaran perkatalogan. Digunakan untuk merekodkan deskripsi teknikal artifak secara terperinci termasuk nama, pembuat iaitu Mak Yusof bin Saleh, tempat asal kampung perangkat Pasir Mas, dimensi, bahan dan kategori koleksi iaitu pendidikan bagi memudahkan rujukan pada kajian masa hadapan. Sebenarnya ini adalah borang worksheet yang kami isi untuk kapak pinjam manis. Okey, untuk cadangan penambahbaikan dokumentasi visual, saya mencadangkan penggunaan rakaman audio dan video berkualiti tinggi supaya setiap langkah pembuatan tradisional dapat direkodkan sebagai bahan rujukan sokongan pada masa hadapan. Okey, untuk pemeliharaan fizikal, perlu diwujudkan Zoom pemeriksaan khas untuk condition reporting semasa artifak tiba di kampus. Penggunaan silika gel dalam bekas kedap udara untuk mengelakkan karak berlaku pada bilah kapak pinjam manis. Untuk teknologi dan etika, saya mencadangkan borang digital dan imbasan 3D untuk ketetapan motif serta mewajibkan penggunaan sarung tangan neutral bagi melindungi permukaan artifak daripada peluh dan minyak tangan. Okey, kesimpulannya, tugasan ini mengajar saya bahawa pengurusan artifak menuntut tanggungjawab yang sangat besar. Ia bukan sekadar membeli barang, tetapi usaha saintifik untuk memastikan warisan kapak pinjam emas ini didokumentasikan dengan sempurna supaya nilainya terus terpelihara untuk generasi akan datang. Sekian, terima kasih. Saya Muhammad Amir bin Saudi, nombor metrik C23E1040, dan terima kasih kepada Cik Ayu kerana memberi ilmu kepada kami dalam subjek pengurusan koleksi dan repositori. Kami dapat apply dalam perolehan artifak ini.